Okey, dalam video kali ni saya nak tunjuk dekat korang contoh reload pin yang korang boleh dapat nanti dekat dalam aplikasi Trilink. So macam hari tu saya ada bagi tahu korang boleh dapatkan reload pin secara percuma, tak perlu invite orang, tak perlu buat task. Korang hanya perlu check in setiap hari sahaja dekat dalam aplikasi ni, and korang boleh gores korang punya tiket. So dekat dalam tiket tu ataupun voucher tu dia ada bagi random item. Korang boleh dapat reward tu sama ada coin, voucher dan juga reload pin TNG. Untuk reload pin TNG paling sikit kita boleh dapat RM1 guys. Paling banyak mungkin dia akan bagi RM5 ataupun RM10. So cara nak dapatkan dia punya pin tu pula, kalau korang dah dapat dia punya voucher tu, korang boleh check dekat bahagian sini geng. Jom kita ajar korang. Cara nak dapatkan dia punya reload pin tu pula geng, korang klik dekat sebelah kanan bawah ni, tekan dekat bahagian more, lepas tu tekan dekat bahagian my redeem, nanti korang klik dekat bahagian my voucher. So kalau ada keluar macam ni, korang klik je dekat voucher yang korang dapat tu guys. Lepas tu korang tengok dekat bawah ni, dia ada keluar pin ataupun code voucher. So code voucher ni adalah korang punya reload pin. Jadi korang copy and korang boleh reload dekat dalam TNG korang. Cara nak dapatkan pula dia punya voucher tu dekat bahagian sini guys. Korang kena check in setiap hari tau. Korang check in setiap hari, nanti dah ada keluar dekat tepi ni. Dekat tempat yang saya bulat ni nanti dah ada keluar voucher ataupun tiket. So dekat tiket tu lah korang kena gores untuk dapatkan korang punya voucher TNG. Tapi dia bagi random lah, sama ada korang dapat coin, voucher ataupun pin TNG. Paling sikit RM1 dan paling banyak mungkin RM5 ataupun RM10. Okey, lepas tu kalau korang nak dapatkan lagi dia punya voucher TNG dekat dalam aplikasi ni, korang mesti kena ada coin dan juga diamond. Saya punya diamond ada satu je guys. Saya punya diamond cuma ada satu je. Saya tak ingat dekat mana nak dapatkan diamond. Sebab saya sekarang guna aplikasi ni untuk join event. Mungkin korang terlepas tengok video saya 2-3 hari lepas, saya ada share dekat korang event terbaru dekat dalam aplikasi ni. Nanti kita akan jelaskan dekat korang event apa yang diorang tengah buat dekat dalam apps ni. Sebelum tu saya nak bagi tahu korang, aplikasi ni korang boleh dapatkan juga voucher TNG. Tapi untuk kita dapatkan voucher TNG, kita mesti kena ada coin dan juga diamond. And untuk korang claim korang punya reload pin pula, korang mesti kena upgrade korang punya profile korang kepada premium. Kalau korang pakai yang biasa punya, tak boleh claim guys. Mesti kena upgrade korang kepada premium. Kena upgrade korang pula dah. Mesti kena upgrade kita punya icon kepada premium, baru kita boleh claim reload TNG. Kalau reload TNG paling sikit RM10 dan paling banyak RM1. Terbalik. Paling sikit korang boleh claim RM1, paling banyak korang boleh claim RM10. Untuk RM10 mesti kena ada 1000 coin dan juga 50 diamond. Okey, untuk jumlah coin dengan diamond pula, kalau korang nak claim RM1 reload pin, korang kena ada 500 coin dengan 1 diamond. Lepas tu kalau RM10, korang kena ada 5000 coin dan juga 2 diamond. So kalau macam saya sekarang, coin saya banyak tapi diamond saya tak ada. So kalau nak claim, saya cuma boleh claim RM1. Tapi nak claim kena upgrade kepada premium, baru saya boleh claim. Jadi ada macam-macam jenis reward sebenarnya yang korang boleh dapat. Cuma itulah, kalau korang nak claim mesti kena ada diamond. Coin mudah kalau nak kumpul, diamond tu yang susah kalau kita nak dapat. So jadi guys, kalau korang nak try guna aplikasi ni, saya dah sediakan link dia dekat bawah video ni. Dan saya akan jelaskan sekali lagi dekat korang apa event terbaru dekat dalam aplikasi ni geng. Korang boleh join event terbaru dekat dalam aplikasi ni geng. Kalau nak tengok update apa, korang klik dekat sini. Lepas tu klik dekat bahagian news. Dekat sini dia ada beberapa update yang korang boleh join ataupun event yang korang boleh join. So dekat sini ada 2 event best yang korang boleh join. Event yang pertama, korang boleh join diorang punya Creator Challenger. Yang ini korang boleh dapatkan setiap minggu duit, dan juga untuk bonus malah korang boleh dapat setiap minggu dan juga untuk bulanan. Lepas tu yang bawah ni event referral. Kalau event invite orang, korang akan dapatkan kejap saya tunjuk dekat korang. Okay, untuk event referral pula guys, korang kena invite orang setiap hari kalau korang nak dapatkan dia punya kredit. So kredit ni korang boleh tukar dengan duit. Maksudnya macam ni geng, setiap hari korang cari referral, kalau korang masuk dalam top list ni, korang boleh dapatkan kredit. So satu kredit korang bertukar pula dah. Korang boleh tukar dengan RM1. Jadi maksudnya top 1 akan dapat RM6, top 2 akan dapat RM3, top 3 sampai 5 akan dapat RM2. Benda ni boleh dapatkan setiap hari guys. Contoh kalau macam hari ni korang invite 5 orang, so korang duduk dekat top 1, korang akan dapat RM6. Nanti korang boleh tukar korang punya kredit. Lepas tu esok dia akan reset balik. Korang kena cari balik korang punya referral. Kalau korang dapat duduk dekat top 1 je sampai habis bulan, banyaklah korang dapat setiap hari RM6 kan. Tapi kena invite orang. Lepas tu nanti bila dah hujung bulan, dia akan kira geng. Untuk bulanan nanti korang akan dapat top 1 RM300, top 2 RM200, top 3 dapat RM100. Cara nak tukar korang punya kredit tu, korang klik dekat bawah ni, kat bahagian 3 titik sebelah kanan bawah ni. Lepas tu klik dekat bahagian korang punya profile. Nanti korang klik dekat bahagian kredit korang. Lepas tu korang boleh check dekat sini nanti geng. Kalau korang dapat dia punya kredit tu, korang boleh tukar kredit kepada cash.
Tapi untuk minimum withdraw tak silap saya kena ada RM50. Ataupun korang boleh tukar korang punya kredit dengan diamond. Nanti korang boleh guna diamond tu untuk dapatkan korang punya reload pin TNG. Tapi kena update juga korang punya akaun korang, kena naik premium baru boleh claim. So kalau korang nak tengok lagi info terbaru ataupun update yang terbaru, korang boleh klik dekat sini guys. Korang boleh tanya dekat dorang punya assistant, ataupun korang klik dekat bawah ni. Korang boleh PM dorang dekat WhatsApp. Nanti korang tanya dorang macam mana event yang korang nak join. Nanti korang boleh chat dorang dekat WhatsApp and tanya mengenai event dan juga update-update terbaru pasal aplikasi Trailing. So kalau korang nak dapatkan lagi info yang lebih detail, korang boleh PM dorang dekat Facebook ataupun dekat WhatsApp. Okey, cara nak invite orang pula, korang klik dekat sebelah kanan tadi, dekat titik 3 bawah ni. Lepas tu tekan dekat bahagian korang punya referral. Nanti korang boleh copy korang punya link dekat bawah ni and share dekat kawan-kawan. So bila dorang pakai korang punya link, dorang register menggunakan korang punya link, korang boleh dapatkan bonus dan juga boleh dapatkan juga beberapa commission. Korang boleh dapat bonus tu, maksud saya korang akan dapat point. Nanti point tu korang boleh tukar dekat bahagian sini geng, dekat bahagian redeem. Dekat sini korang boleh claim nanti korang punya coin. Kalau redeem yang macam ni, korang boleh claim tanpa perlu upgrade. Kalau yang bawah ni nak claim kena upgrade kepada premium, baru korang boleh tebus reward yang korang nak claim. So korang kena pastikan sebelum nak claim mesti kena ada diamond. Sebab kalau kita nak tebus bukan sahaja point yang kita kena ada, tapi kita juga perlukan diamond. Kalau korang nak tengok lebih detail macam mana cara nak dapatkan diamond, korang boleh chat dorang dekat Facebook ataupun dekat WhatsApp macam saya ajar tadi guys. So saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau korang yang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video ni. Kalau korang yang nak try aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal. Dan apa lagi jangan lupa untuk join dalam kita punya group WhatsApp. Boleh klik je link dekat bawah video, pilih saja mana-mana group yang korang nak masuk.